menentu. Bagaimana hanyalah aku, jangan temu, biar takut. Ikulah waktu hilang bayangan rindu. Berapa tahun waktu tahu temanku, hanyalah waktu meninggalkan kamu. Semua pun tahu aku masih ada. Aku masih hanya cinta padamu. Kau ni siapa sebenarnya ni? Itu tak penting. Apa korang perlu tahu sekarang ni, cuma aku saja yang boleh tolong kau. Cuma aku saja yang boleh jadikan Sofia milik kau untuk selama-lamanya tau. Oi, boleh percaya Mama ni? Aku tak minta korang percaya. Itu terpulanglah. Terutamanya kau. Tapi kalau kau nak Sofia, kau perlukan aku. Sebab aku akan bagi kau Sofia dan aku akan bagi kau duit. Duit? Kau cakap dekat aku sekarang perancangan kau? Kau tahu tak? Budak bandar tu kaya orang dia. Memang banyak duit dia. Jadi kalau Sofia jatuh cinta dengan lelaki macam tu, tak heranlah. Perempuan kan, dia suka lelaki yang berduit. Macam inilah. Kau bagi tahu kami apa rancangan kau. Sabar. Macam ni. Aku nak korang berdua colek Sofia. Kau nak kita orang colek Sofia? Habis tu kau buat apa? Kalau setakat kau duduk saja, suruh kita orang pergi colek Sofia, baik tak payahlah. Oh, jangan gelojoh sangat. Korang colek Sofia, aku pergi jumpa dengan dia. Aku akan minta wang tebusan sebanyak 2 juta ringgit. Jadi 40% kau ambil lah, 60% aku punya. Dah bagi duit tebusan, dah tentu dia dapat Sofia balik engkau ni. Aku akan buat perjanjian dengan dia. Sama ada dia nak Sofia mati ataupun dilepaskan. Kau rasa dia setuju tak perjanjian kau ini? Dia kan seorang lelaki yang sanggup berkorban apa saja. Jadi macam mana? Sekejap, sebelum tu aku nak tanya dengan kau dulu. Macam mana kau boleh kenal dia? Oh, aku kenal dia. Aku cukup kenal dia. Jadi macam mana? Aku tak paksa korang. Tapi kalau korang setuju, cari aku kat hotel Kapkan ni. Macam mana? Susah cari mentaran? Sangat susah. Mak Jah, ni biarkan abang Mukli rasa hidup kat kampung ni. Biasa kat bandar kan? Ni bang, saya nak tanya abang. Pernah abang jumpa siput mentara ni kat Kuala Lumpur? Ni? Memang tak lah jumpa kat Kuala Lumpur. Rupa macam ni memang tak ada kat Kuala Lumpur. Berbunyi lagi, Pak. Macam marah je. Tak ada kat Kuala Lumpur, tapi memang lain lah rasa duduk kampung macam ni. Memanglah. Takut orang Kuala Lumpur kenal pun tidak. Please, kat kampung ni macam ni lah nak. Nak makan apa semua ada. Sayur-sayur cari belakang rumah aja pun dah hidup dah kan. Janji usaha. Dah lah. Jomlah kita balik. Nanti mak buatkan mentaran bakar cecah ayam asam. Yelah, Mak. Alah. Kenapa? Nak sekali. Iyalah, tentulah buden sama. Banyak tu siapa nak ambilkan. Korel tepung. Kau ni macam-macam lah. Dah makan sekarang. Ayolah, sekarang Mak Jah buatkan. Jom. Kita balik. Mak.
rasa takutlah. Apa yang kau takutkan ni? Ni kerja gila ni, Din. Aku tahulah kita ni jahat, tapi tak adalah jahat kita ni sampai nak kena colok orang. Kau jangan jadi bodoh boleh tak? Kau tahu tak apa kita akan dapat kalau benda ni jadi? Aku dapat Sofia. Lepas tu kita akan dapat 40% tau daripada duit 2 juta tu. Kalau aku nak tangkap macam mana? Kenapa lah kau dibengak sangat? Dah dapat duit tu kita lari dengan kat kampung ni. Lari lah, nak lari pergi mana? Kalau aku cakap kau bodoh ke apa kau marah? Kau tahu tak? Kalau dengan duit sebanyak tu, kita nak pergi mana pun boleh. Kalau duit nak makan, sampai mati pun tak habis. Sudah lah. Benda senang je. Pak Lang, seperti biasa. Sehari suntuk aku tak nampak kau, Budin. Pak Lang. Kau tak kerja ke? Ini bukan saya lah tu. Kamu. Musik Pak Lang lah pula. Tak ada, Pak Lang. Hari ini adalah hari cuti saya dan hari kesibukan saya. Cepat jalan. Panas ni. Sayang, suka mainan tu? Suka. Kalau suka, nanti mak beli lagi Tak sabar nak tunggu Muklis besar. Nanti kalau Muklis dah besar, Muklis kerja, Muklis pula belikan mak mainan. Boleh? Bila Muklis pula dah besar, Muklis pula cari duit untuk mak. Ya, betul. Betul. Okey. Kalau macam tu, mak tak sabar nak tunggu Muklis besar. Betul ke?
cinta padamu. Din, betul ke dia duduk hotel ni? Kau ingat dekat pekan kita ni banyak sangat ke hotel? Ni je lah yang ada lah, jom.